Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya nak kongsikan kursus lesen memandu GDL percuma sahaja di bawah Majlis Agama Islam untuk rakyat Perak sahaja. Kursus ni, kelas yang ditawarkan adalah kelas E, lori kecil dan lori trailer. Syarat yang utama sekali mestilah berumur 21 tahun hingga 45 tahun, tak ada saman JPJ. Yang ketiga, memiliki lesen deal full untuk permohonan lori kejut. Untuk permohonan GDL bersendi, dia mestilah memiliki lesen kelas E. Dan seterusnya mestilah berpendapatan rendah, penerima bantuan lah. Yang seterusnya bermaustin di negeri Perak. Dua lagi adalah warga negara Malaysia dan yang paling penting beragama Islam. Tarikh tutup adalah 20 April 2026. Hantar dulu borang permohonan, QR ada disediakan. Sekiranya lulus, kemudian tuan akan dipanggil. Itu sahaja perkongsian saya kali ini untuk lesen percuma GDL bawah Majlis Agama Islam Adat Melayu Perak. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.